betul lebah lah tu, tak payah lah. Kita ikut alim ulama kita bagaimana. Hak ulama kita buat ni comel dah dengan hukum siap gapo, cuma kita ni gelenyah geletah. Dalil mana dalil? Oh, mana dalil? Nah, yang ni orang kita lah ni kan. Berhing ngaji tanya dalil, wa amal tak ambo. Waktu tubik 1000 dalil, gerang bahah dalil. Beres ada dalil buat, dia suruh orang buat, dia tak buat ke? Zaman dulu orang kapur dulu dia tak tanya dalil, dia cara kau ngaji ni nak ibadat pada Allah, bukan ngaji nak buat balah. Kita lah ni kan ngaji nak buat balah. Rupa-rupanya di kedai kopi mana rupa-rupa kita buat selama ni bidak ni Nabi tak buat mula. Dia kira Nabi tak buat tu haram lah kau. Mungkin reka ayat Quran kuat ni. Kadang-kadang tak salah orang kapur, kerana orang kapur dengar orang yang ada CJ, PhD panggil doktor lah macam-macam ni. Terima bulat-bulat. Macam itu ada dalam program Astro Oasis. Dalam rancangan Tabayun. Bukan Tibayun. Tibay itu Tibayun. Ni Tabayun. Dia jemput satu orangnya, sahabat kita yang selalu 2 bulan sekali akan mari tausiah di majlis maulid bulanan di pondok kita, Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zaid, dan seorang lagi satu doktor. Ustaz Iqbal Zaid tak ada doktor, ustaz ya. Orang tak tengok. Ni hak ni doktor pensyarah. Lecturer. Main-main. Lalu pengerusi majlis pun tanya. Al-Fadilatul Syekh Ad-Doktor. Nak tanya sikit lah dia ya. Jadi ulama hak doktor sebut tadi ada yang mengharamkan sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun majlis-majlis yang seumpama Maulidur Rasul seperti majlis Isra Mi'raj dan sebagainya. Daripada manakah dalilnya? Nak tahu ke dalil? Dalil dari mana diharamkan sambut Maulid Nabi, diharamkan sambut Isra Mi'raj ni? Mana dalil? Lalu doktor tanpa segan silu membaca ayat Quran dan menterjemahnya mengikut kepala otak dia. Dalilnya ialah Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ma atakumur rasul, apa yang Nabi kamu bawa datang, fakhudhuh, maka kamu ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa yang Nabi tidak buat, jangan kamu buat. Tengok. Itu kata kepala otak dia tu. Mari mana Tuhan kata wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi tidak buat, jangan kamu buat. Tuhan tak kata itu. Jangan kita guna ayat Quran. Kalau orang panggil tafsir ikut kepala otak pun dia tepatlah api neraka. Kalau terjemuh, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran ikut kepala otak, terjemuh tu dah. Tapi bila nak tafsir, contoh Bismillahirrahmanirrahim, itu bahasa Arab. Terjemuh ni naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindahkan bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim tu dalam bahasa Melayu dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Betul dah? Tiba-tiba tafsir. Sebenarnya dengan nama Allah ni ialah burger. Ikut pula tadi ada. Pada pendapat saya nya dengan nama Allah ni kereta kancil. Ikut dah kamu. Itu orang ni sedia tempat dalam api neraka. Apa lagi kalau terjemuh? Terjemuh tu jahat dah. Tuhan tak kata apa yang Nabi kamu tidak buat, jangan kamu buat. Wa ma nahakum, apa yang Nabi kamu tegah. Nabi kamu larang, barulah fantahu ay fajtanibu, jangan kamu buat. Nabi larang, jangan kalian menyambut maulidku, jangan kalian cuti pada 12 Rabiul Awal, jangan langsung menyambut Isra Mi'rajku, jangan cakap tentang Isra Mi'raj. Barang siapa yang bercakap tentang Isra Mi'raj, menyambut Isra Mi'raj, menyambut apa sahaja peristiwa yang berlaku ke atas aku, dakhalan nar, masuk neraka. Ada tak hadis itu? Ada Nabi tegah itu? Tak ada. Tak ada. Maka tak masuk dalam wa manahakum. Apa yang Nabi tegah, fantahu, baru kita jangan buat. Kita kena tinggal.
Kalau Allah Ta'ala nak kata apa yang Nabi kamu tidak buat, jangan kamu buat, ayatnya tak bunyi wa manahakum anhu fantahu. Ayat dia akan bunyi wa ma lam yaf'alhu fantahu. Apa yang Nabi kamu tidak buat, maka jangan kamu buat. Ada ingat lagu tu? Tapi kan payahlah, letih terang dak tu ni. Payah sungguh. Sebab itulah kalau kita ni hak jenis siqah dengan alim ulama, pakai percaya ke alim ulama tu dah. Bukan ulama tu tak ada dalil. Ada dalil dia. Bukan tak ada dalil. Cuma kita ni tak ada dalil. Oh, macam kita hadis ada berlaku umur kita. Nah, tak ada dalam hadis. Berapa buah kita hadis ada orang pak cik? Tak ada lagi tak ada ni. Ada surat khabar hairan ada, tulisan Melayu adalah. Berani-berani dia kata tak ada hadis. Dah tu. Oh, sampai-sampai boleh percaya dengan satu orang tok guru ustaz